Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam ceria. Salam muhibah diucapkan kepada semua audiens yang sudi bersama-sama di webinar pada pagi yang berbahagia ini. Anda semua sedang menyaksikan Facebook Live yang bersiaran secara langsung di platform Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Sebelum tu saya nak tanyalah kepada audiens, dah sarapan ke belum? Jadi anda semua harap-harapnya dah bersarapan lah. Dan saya nak tanya juga, anda berada di mana kan? Sebab sekarang ni kita khusus kepada masyarakat Pahang. Kalau tengok kat Pahang ni ada 11 daerah. Jadi anda di daerah mana? Mungkin boleh tinggalkan di ruangan komen. Boleh say hi orang Kuantan, orang Pekan. Ada tak orang Raub, Lipis? Walau di mana anda berada, pastikan jaga SOP. Mungkin ada juga yang berada di luar negeri Pahang. Saya pun nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana sudi menyaksikan webinar pada hari ini. Alright. Okeylah, saya nak perkenalkan diri. Saya nutritionist Sharina, bertugas di Klinik Kesihatan Indra Mahkota, mewakili unit pemakanan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Baiklah, sebenarnya saya tak keseorangan. Saya bersama-sama rakan seperjuangan saya, nutritionist Fazlila. Apa khabar? Khabar baik. Terima kasih, sihat, Shirin. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Saya nutritionist Fazlila dari Klinik Kesihatan Balok. Jadi hari ini bersama-sama dengan Shirin kami akan mengupas satu, kita kata, tajuk yang sangat istimewa, betul? Betul, sangat istimewa. Malnutrisi di mana puncanya? Yes. Selain daripada itu, kesejahteraan pemakanan, tanggungjawab bersama. Jangan lupa, kita punya tajuk panjang sikit. Selain daripada tu, kita ada satu sesi yang istimewa juga kan hari ni. Sebab pagi ni kita ada dua segmen. Ya, betul, kita dua segmen. Bukan satu, kita buat 2 in 1. Segmen yang pertama, kita akan sembang santai bersama nutritionist. Kamilah. Okey. Dan segmen yang kedua, kita akan ada pelancaran, perasmian pelancaran oleh tetamu istimewa kita, iaitu yang tak asing lagi lah, oleh staf Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Dan di Malaysia lah. Betul. Iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Nur Azimi binti Yunus. Jadi sama-sama kita tunggulah, kita tonton buah bicara hari ini dan kita terus setia bersama kami sehingga ke penghujung sesi webinar lah, dan seterusnya ke pelancaran bahan pendidikan pemakanan digital. Jadi mohon semua penonton, audiens kita kekal berada sehingga ke hujung rancangan. Mungkin dalam sejam gitulah kan, lebih kurang. Jadi selain daripada tu, diharapkan semua audiens dapat selain dapat terus setia bersama kami, harap dapat share dan like sesi live pada hari ini. Selain daripada tu, kita akan bagi borang kehadiran untuk klaim sijil sebelum sesi pada hari ini berakhir. Jadi diharapkan semuanya dapat terus setia bersama kami. Kerana selain daripada pelancaran, kita juga akan ada soalan kuis. Jadi tunggu, nantikan soalan apa kita nak bagi, sebab kita ada hadiah sediakan hadiah istimewa kepada yang berjaya jawab kuis. Yang pantas, yang like dan share post pada hari jadi ini. Jadi memang kena like dan share kita punya Facebook Live pagi ini. Kalau jawab betul tapi tak share, tak like, dia disqualify. Dan kena walau ingat laju macam mana pun. Betul. Dan kena ingat, share tu kena pastikan post tu dipublikkan lah, supaya urus setia kami dapat tengok siapa yang itulah. Betul. Siapa yang bersama-sama kita? Kita nak say hi Antaranya JM Fariza daripada KKIA Raub, JM Nur Sazila KD Batu Malim. Assalam dan selamat pagi daripada Perpustakaan Awam Daerah Bera. Waalaikumsalam. Kita ada juga daripada negeri lain Ikin. Betul lah. Daripada negeri jiran kita. Setio. Siapa tu Saudari Ikin. Saudari Ikin. Terima kasih kerana bersama kami di pagi ini. Alright.
So kita akan pergi ke sesi berbicara kita lah berkenaan topik hari ni kan. Kita akan kupaskan sedikit isu tentang malnutrisi, puncanya dan apa solusinya, peranan masyarakat dan sebagainya. Okey. Jadi kalau kita tengok corak pengambilan makanan rakyat Malaysia tu sendiri kan Sherine. Kalau kita tengok sebenarnya corak pengambilan tu agak kurang baik Kalau kita tengok pada paparan di skrin sekarang kita dapati di kalangan orang dewasa hampir 90% tidak mengambil buah dan sayur yang mencukupi. Jadi saya nak tanya Sherine lah, dah breakfast kan? Dah makan dah. Tadi tapi breakfast ada ambil sayur. Makan. Tak habis makan. Breakfast tadi ada ambil sayur tak? Tak ada. Tak ada. Dah ni lah kurang dah satu kurang pengambilan sayur. Kan? Kita kena makan 3 hidangan. Ya, 3 hidangan sehari sayur kan? Kalau dapat. Itu baru kita kata cukup pengambilan sayur. Maknanya 94% ni tak cukup ambil 3 hidangan sayur. Betul. Sayur dan buah. Sayur dan buah. Okey. Ramainya. Selain daripada tu, hampir separuh juga orang dewasa di Malaysia ni dia tidak ambil, kita kata dia ambil makanan yang tinggi garam, tinggi lemak. Okey. Jadi selain untuk orang dewasa kanak-kanak pun ada masalah kita kata corak pengambilan makanan yang kurang baik. Jadi kalau kita tengok pada paparan sekarang ni kan 46% pelajar sekolah ataupun kanak-kanak akan mengambil makanan segera sekurang-kurangnya 1 kali seminggu. Kan? At least sekali mesti ada. Dan selain daripada tu 36% pula akan ambil air yang berkarbonat sekurang-kurangnya 1 kali seminggu. Jadi memang ramailah kan. Bukan kita orang dewasa saja, kanak-kanak pun. Daripada National Health Mobility Survey 2019. Mobility kebangsaan lah. Dan bila kita sebut pasal corak pengambilan makanan ni kan Sherine, dia sebenarnya ada kaitan kan dengan penyakit tidak berjangkit, betul? Betul. Bila kita dah mengamalkan pemakanan yang tidak sihat, macam tadi, pengambilan makanan tinggi lemak, tinggi garam, kurang makan sayur dan buah, sedentary lagi boleh menyebabkan overweight, berlebihan berat badan atau obesity. Itulah antaranya yang kesan daripada pemakanan yang tidak sihat. Jadi kalau kita tengok paparan skrin, berapa ramai yang berlebihan berat badan. Ya Allah, ramai Fazila. Satu daripada 2 orang dewasa sama ada berlebihan berat badan atau obes. Maksudnya kalau contoh kita kat satu tempat tu, maknanya kalau kita 2 orang ni, salah mesti seorang dari kita akan ada masalah berat badan. Ya Allah, ramai tak ramai ni. Dan satu daripada 2 orang dewasa kat Malaysia ni juga adalah kategori obesity abdomen. Maksudnya dia besar kat bahagian perut. Kat perut Yes. Jadi apa kesan bila ada berlebihan berat badan, obesity dan obesity di abdomen? Kesannya kepada penyakit non-communicable disease, penyakit tidak berjangkit. Contohnya diabetes, hipertensi, penyakit kardiovaskular iaitu berkaitan jantung. Jadi kan kita nampak kan sekarang ni ramai yang kematian awal, pramatang. Jadi itulah kita takut. Dan kita tengok juga data penyakit diabetes di Malaysia, 1 daripada 5 orang kat Malaysia ada diabetes. Ini yang dia tahu dia ada diabetes kan? Yang tak tahu tu ada juga ramai kan? Dan kalau kita tengok pecahan dekat negeri tu. Pecahan kat negeri, kita ni top 3 kat Pahang. Takutnya. Kan? Takut tu. Orang Pahang ni awak makan apa kan? Awak makan apa kan? Sampai kita orang negeri nombor ketiga yang tinggi kadar prevalence kecil manis. Okay. Kalau boleh kita ni tak naklah top 3 yang teruk kan. Kita nak top 3 yang baik, yang paling yang kita kata tak ada yang baik lah. diabetes kan. Dan kalau kita tengok pula hipertensi kat Malaysia, 3 daripada 10 orang yang ada darah tinggi ni lah hipertensi. Atau bersamaan 6.4 juta orang. Ramai tu. Jadi semua penyakit tidak berjangkit ini adalah kesan daripada kelebihan berat badan, obesity, corak pemakanan yang tidak sihat, sedentary, dan itulah yang menyebabkan kenaikan angka. Jadi kalau boleh janganlah jadi faktor penyumbang kepada angka yang semakin meningkat ni. Dan bila kita sebut corak pengambilan makanan, kita berbalik semulalah kepada tajuk kita iaitu malnutrisi di mana puncanya. Bila kita sebut malnutrisi kan Sherine, biasa orang akan terbayang malnutrisi ni orang akan bayang kurang zat makanan. Betul? Betul. Tapi sebenarnya malnutrisi ni dia sebenarnya adalah kekurangan zat makanan dan juga terlebih zat makanan pun dikira sebagai
malnutrisi ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil dan kalau kita ikut sebenarnya Malaysia kini bukan saja ada masalah kekurangan zat makanan, kita ada masalah beban berganda malnutrisi ataupun dalam bahasa Inggeris dia dipanggil double burden nutrition, double burden disease, di mana kita ada terlebih zat dan kekurangan zat. Tadi kita sebut pasal terlebih zat kan. Kekurangan zat pun ada jugalah. Dan kalau kita tengok ya di kalangan kanak-kanak di paparan skrin ini dari beban berganda malnutrisi ni di kalangan kanak-kanak 21% ya ada masalah bantut ya. Yang ni kanak-kanak di bawah 5 tahun. Maknanya satu daripada 5 orang kanak-kanak lebih kurang akan ada masalah bantut ataupun kita panggil stunted. Ya, rendah untuk umur. Rendah untuk umur. Dan punca dia sebenarnya bermula daripada masalah pengambilan makanan yang kurang berzat lah. Orang kata faktor genetik anaknya juga kecil. Tapi dia lebih kepada masalah pengambilan makanan yang benda kurang tu sihat lah. walaupun genetik tapi boleh ditambah baik dengan boleh pemakanan yang diatasi. sihat. Okey. Alright. So selain daripada tu kita dapati juga ramai di kalangan kanak-kanak ya mengalami masalah berlebihan berat badan. Ya. 5% ya kanak-kanak mengalami masalah lebih berat badan. Nak-nak sekarang ni kita baru lepas fasa PKP kan? Ya, betul. Memang banyak habiskan Habis masa kat rumah kan. Anak saya sendiri pun naik berat badan. Kan sebabnya dia tak boleh nak keluar kan, nak buat aktiviti tak boleh. Jadi itulah Terlalu kita kena beringatlah sebabnya kanak-kanak yang kurang kita kata ada masalah kesihatan ini tadi, dia akan berisiko untuk menjadi orang dewasa yang berkemungkinan obes juga ataupun berlebihan berat lah ataupun dewasa yang kekurangan zat Jadi makanan. kita tak nak lah bila dah obesiti ni kan Fazlila akan mendapat risiko penyakit lah yang kita dah sebutkan tadi. Jadi that's why penting cuba capai ideal body weight. Cuba capai BMI yang normal lah. Okey. Jadi kita alright, kita dah cerita tentang malnutrisi, lebih kepada punca lah. Sekarang ni kita nak cari macam mana solusi. Kita nak capai kesejahteraan pemakanan. Sebab kesejahteraan pemakanan ni tanggungjawab bersama, Lila. Kita tak boleh nak tunding jari kat siapa-siapa kan? Ya, dia kena usaha sama dari semua sektor, semua pihak. Kalau kita tengok paparan di skrin ni, okey. Ini kita akan sentuh daripada peringkat individu tu sendiri, organisasi dan masyarakat. Itu yang kita akan fokuskan pada webinar ni. Tapi untuk individu tu kita akan tengok kepada daripada 1000 hari pertama kehidupan. Sebab itu paling kritikal sekali kena jaga pemakanannya. Maknanya daripada womb to toe, maknanya daripada kelahiran mengandung. Maknanya ibu tu mengandung sampailah bayi tu dilahirkan dan sampai dia berusia 2 tahun. Itu yang kita kata kita promote advokasi pemakanan kan. Inilah dia 1000 hari pertama. Kemudian dia akan menjadi kitaran lah. Kemudian dia membesar menjadi kanak-kanak, remaja, menjadi dewasa dan menjadi warga emas lah. Jadi semua tu akan berhubung rapat. Jadi kita satu life cycle lah. Yes. Satu life cycle. Penting sangat kita jaga daripada awal untuk menentukan status pemakanan kita. Dan kalau kita tengok sebenarnya pada paparan gambar rajah ni tadi dia punya cycle dia tu saling overlap saling bertindan. Maksudnya tanggungjawab tu sebenarnya bermula daripada individu dan dalam masa yang sama dia akan pergi kepada organisasi dan seterusnya kepada masyarakat. Ini menunjukkan benda tu adalah tanggungjawab kita semua kan. Jadi kita tak boleh nak tuding jari kepada orang lain lah. Okey, jadi kita nak terus masuklah kepada kita punya peranan. Peranan. Apa sebenarnya Lela, boleh kupaskan sikit tak apa peranan individu tu sendiri? Okey, peranan individu Jadi kalau kita tengok tadi yang cycle yang pertama tadi adalah berkenaan dengan peranan individu. Okey, saya pasti semua audiens hari ni tahu apa nak buat sebenarnya, tahu. Cuma tinggal nak buat je. Tahu tapi kalau boleh nak buat biar tu, action tu speaks louder than word kan. Betul. Kita tak nak tahu tapi tak buat apa-apa. Betul. Tak ada guna. Jadi kalau kita ikutkan sebenarnya yang pertama sekali lah sebagai individu kita kena pastikan kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Maksud gaya hidup yang sihat tu kena pastikan kita ambil, kita kata corak pemakanan yang sihat, kita tingkatkan aktiviti fizikal, jaga kesihatan mental dan emosi, dan juga kita kata merokok, elakkan merokok, dan juga pengambilan alkohol yang kita kata minimal lah. Okey. Jadi selain daripada tu
sebenarnya selain daripada amalkan gaya dan hidup yang sihat, bahagian pemakanan sendiri ada keluarkan panduan diet Malaysia yang terbaru, yang terbaru. 2020. Ni Baru the update. latest lah ni. Terkini lah. Yang terkini dan panduan diet ni dia ada 14 kunci utama yang mana tuan-tuan dan puan-puan sangatlah digalakkan untuk ikut. Jadi kalau kita tengok pada paparan skrin ni tadi, dia ada 14 kunci mesej. Yang mana yang pertama dia berkaitan dengan pengambilan makanan yang pelbagai, peningkatan aktiviti fizikal, kita kata jaga berat badan dalam lingkungan yang normal. Dan selain daripada tu, dia ada juga masukkan tentang penggunaan panel maklumat pemakanan. Kan biasa kan panel maklumat pemakanan ni biasa ada dekat kita kata dekat bagi food makanan, label lah kan. Food label pada makanan, minuman yang sedia diminum, produk makanan dan minuman. Jadi mudahlah kan kita nak buat pilihan makanan yang lebih sihat. Betul. Kita baca saja apa kandungan makanan dalam tu. Betul. Tetapi sekarang ni disebabkan oleh COVID, orang kurang akan meminimumkan masa berada di pasar raya tu waktu nak beli belah kan. Yelah, di samping sibuk dengan urusan seharian kan. Jadi apa boleh buat? Nak cepatkan kita nak pilih makan sihat. Nak baca label tu kadang-kadang ambil masa, betul? Betul. Jadi sekarang ni kita ada juga logo pilihan yang lebih sihat pada produk-produk makanan ni tadi. Pada screen ni sekarang choice logo. Pilihan lebih sihat. Dia tak bermaksud benda tu confirm sihat, tak. Dia adalah option ataupun pilihan yang lebih sihat. Dia biasanya kita bandingkan produk makanan yang sama tetapi daripada jenama yang berbeza. Dia ada warna merah dan juga ada warna hitam lah. Jadi kita masuk pasar raya, nampak je tu. Susah cari logo merah ni. Ya, ataupun logo hitam lah. Contoh macam ada air lah kan. Air. Biasa air kita concern dia punya gula. So mana-mana air yang dia ada logo ni, maksudnya kandungan gula dia lebih rendah berbanding jenama yang satu lagi. Itu sama contoh juga lah. macam kita tengok formula lemak kan. Betul. Kita tengok yang paling rendah gula ataupun kita tengok makanan yang garam, kandungan garam. Pentinglah. Okay. Alright, so selain daripada panduan diet Malaysia 2020, kita pun ada keluarkan piramid makanan Malaysia yang baru yang dah diupdate kan, Sherry? Inilah kita nak war-warkan kepada anda sebenarnya bahagian pemakanan ni dengan dia punya jawatan kuasa telah mengeluarkan piramid makanan Malaysia yang baru. Jadi kalau tengoklah paparan skrin, suka saya nak tunjuklah piramid makanan lama 2010 dan piramid makanan baru 2020. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi mana-mana kan, tengok ada poster yang 2010 ni, maknanya dah out of date lah. Dah lama lah, tak boleh pakai, dah luput dah. Jadi cabut, letak yang baru ni. Betul. So apa yang beza piramid 2010 dengan 2020 ni, jadi Sherry? Perbezaannya kat sini, kalau kita tengok dia masih samalah kan. Dia bentuk piramid, dia ada 4 aras. Cuma yang bezanya adalah aras 1 dan 2 dia. Okey. Dia terbalik, dia tukar. Menunjukkan kita kena makan banyak sayur dan buah berbanding makan produk bijirin. Itulah perbezaan. Perbezaan yang lain, kita nampak piramid makanan Malaysia yang baru ni, dia ada porsi saiz. Maksudnya sukatan lah untuk satu hidangan berapa. Contoh kalau kita tengok aras 1 yang bawah sekali tu kan, sayur yang dah dimasak dalam setengah cawan. Satu hidangan. Lebih kurang 4 sudi makan lah. 4 sudi makan. Kena makan 3 sajian atau 3 lebih. kali sehari lah. Maksudnya breakfast, lunch, dinner tu wajib ada sayur. Kalau tak nak makan masa breakfast, tengah hari tu makan banyaklah sayur kan. Top up balik. Top up balik, ganti balik yang tak cukup tu. Okey. Contohlah. Ataupun kalau tengok aras 2 tu, kumpulan makanan bijirin, karbohidrat. Kita nampak kat situ roti 2 keping, satu hidangan, bukan satu buku makan. Jadi maksudnya kalau kita tak nak makan nasi kan, kita boleh ambil roti lah, tapi 2 keping roti. Ya, tak boleh lah nak makan banyak kan. Sebab orang kata dia nak diet, dia tak makan nasi, tapi dia makan roti. Tapi makan bila roti tanya sampai 4 keping kan. Sama macam 4 sendok nasi lah kan. So selain daripada tu jadi tadi, apa lagi yang baru kat sini? Saya nampak ada air masak ya. Yes, sebelum air dia tak ada Okey, air kosong sebelum ni piramid lama dia tak emphasize lah. So yang ni ditambah baik, ada recommended untuk air kosong 6 hingga 8 gelas bersamaan 1.5 liter hingga 2 liter. Tu sekurang-kurangnya. Jadi kalau ada buat aktiviti fizikal, banyak berpeluh, pastikan minum lebih banyak supaya kekal hidrasi yang baik. Itu antara perbezaan. Jadi sekarang ni saya nak tunjuk kepada audience piramid makanan Malaysia yang baru ni kan. Kalau kita nampak kena banyakkan sayur dan buah.
dan hadkan porsi kumpulan karbohidrat dan mesti ada minum susu dalam 2 gelas sehari ataupun produk tenusu yang lain dan pengambilan protein, ke kacang, legumes dan sebagainya dan kena hadkan garam dan gula, lemak. Itulah piramid makanan Malaysia yang baru. Alright, jadi kita dah tengok piramid makanan Malaysia tapi itu untuk pengambilan dalam sehari. Macam mana pula kalau pada satu hidangan saja? Contohnya kan kita nak kawal berat badan, boleh gunakan pinggan sihat Malaysia. Sebab pinggan sihat Malaysia ni lagi mudah. Pinggan kita tu separuh kita letak dulu sayur. Kemudian akan sikit suku untuk produk bijirin dan kemudian suku lagi untuk protein. Jadi bila dah amalkan macam ni ikut kajian memang boleh turunkan berat badan ni lah. Okey, kita cakap yang nak turunkan berat badan selalunya akan mendapat khidmat nasihat daripada nutritionist. Ya, nutritionist kan. Jadi maksudnya bukan boleh siapa-siapa je boleh bagi siapa-siapa nasihat mengenai pemakanan ya. Jadi kalau ikut sebenarnya nutritionist, kalau sesiapalah nak memberi nasihat berkenaan dengan pemakanan, sepatutnya diberikan oleh nutritionist yang bertauliah lah. Sebab apa? Sebab kita sekarang ni dah ada Akta 774. Akta ini menunjukkan mereka pegawai pemakanan atau nutritionist mestilah berdaftar di mana graduan yang dilahirkan oleh universiti yang terpilih saja. Ya. Jadi tak semua boleh mengaku dia adalah nutritionist ataupun pakar pemakanan kan. Ya, tak boleh sebab apa berlaku kalau melanggar akta ini. Boleh tak bagi tahu. Kalau ikutkan akta ni sebab dia dah akta kan. Jadi sesiapa yang tidak bertauliah yang memberikan nasihat mengenai pemakanan akan didenda tidak melebihi RM50,000 ataupun akan dipenjara tidak melebihi 2 tahun. Ataupun kedua-duanya sekali. Ya Allah, banyaknya duit. Lamanya duduk penjara. Tak naklah Lela, tak sanggup. Okey, jadi kena ingatlah kalau boleh dapatkan nasihat pemakanan daripada nutritionist yang bertauliah lah. Dan daripada tapi kalau nak sampaikan maklumat pemakanan tak apa. Cuma jangan mengaku. Jangan mengaku. Kalau tak bertauliah tapi mengaku sebagai nutritionist. Betul. Dan kalau boleh kena pastikanlah maklumat yang kita sampaikan tu daripada sumber maklumat yang sahih. Sebab sekarang ni semua di hujung jari. Kan maklumat tu kita kata senang je nak dapat. Tapi pastikanlah sumber tu adalah sumber yang sahih. Contohnya kita ada laman web Nutrition KKM bahagian pemakanan. Kita ada juga daripada Persatuan Pemakanannya NutriWeb. Dan selain daripada tu kita sekarang pun ada Facebook page. Setiap negeri ada pusat maklumat pemakanan. Itu memang confirm disampaikan oleh nutritionist yang bertauliah. Jadi memang boleh percayai sumber ni. Betul, dan kita pun ada sebab kita kat Pahang, kita ada juga pusat maklumat pemakanan negeri Pahang. Jadi boleh like dan share lah page kami itu tadi. Okeylah Fazila, kita nak berhenti rehat sebentar. Kita take 5 dulu. Kita nak bagi laluan kepada tayangan video Facebook PMP Pahang dan juga video kanak-kanak dengan masalah bantut. So stay tune, jangan ke mana-mana. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini kami daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Saya nutritionist Shalina. Manakala kawan saya ni nutritionist Sharina. Hari ini kita akan membuat pasta ravioli. Kita sedang berhadapan dengan keadaan yang amat menyedihkan di mana 1 daripada 5 orang kanak-kanak di Malaysia mengalami masalah bantut.
Kanak-kanak bantut adalah kanak-kanak yang lebih rendah daripada ketinggian yang sepatutnya untuk umur mereka. Masalah bantut boleh memberi kesan jangka pendek dan panjang yang serius kepada kanak-kanak. Kanak-kanak bantut memiliki sistem imuniti yang sangat lemah dan mudah dijangkiti penyakit. Apa yang dibimbangi, anak yang terbantut akan mengalami masalah kekurangan fungsi intelektual yang akan menjejaskan prestasi pembelajaran di sekolah. Bagi mencegah masalah bantut, amalan pemakanan sihat harus dimulakan seawal 1000 hari pertama kehidupan, iaitu dari saat kehamilan sehinggalah anak berusia 2 tahun. Oleh itu, ibu dan anak perlu makan makanan yang berkhasiat. Ibu hamil perlu mengambil makanan yang seimbang dan kaya dengan nutrien seperti protein, asid folik dan zat besi bagi menjamin kesihatannya dan perkembangan bayi dalam kandungan. Kesihatan dan pemakanan semasa hamil yang sempurna akan melahirkan anak yang sihat. Bayi perlu disusukan dengan susu ibu sahaja bermula dari lahir sehingga berumur 6 bulan dan diteruskan sehingga bayi mencapai umur 2 tahun bagi membolehkannya membesar dengan sihat. Pada umur 6 bulan, bayi juga perlu diperkenalkan dengan makanan pelengkap yang berkhasiat dan mencukupi. Makanan pelengkap mestilah disediakan daripada pelbagai jenis makanan, tekstur, warna dan rasa agar anak mendapat semua khasiat makanan. Ini penting bagi menjamin pertumbuhan dan perkembangan kognitifnya yang optimum. Kebersihan dan sanitasi juga penting dalam menangani masalah bantut. Oleh itu, amalan penjagaan kesihatan dan kebersihan perlu dicontohi daripada ibu bapa di rumah. Kanak-kanak merupakan harapan kita. Mereka adalah masa depan negara. Bantut boleh dicegah. Anak Malaysia sihat, tinggi, cerdas dan cergas. Okey, kembali kita semula ke sesi webinar hari ini. Jadi kita nak tengok berapa orang viewer kita pada hari ini. Dah ada 109 viewer. Terima kasih. Terima kasih kerana setia bersama kami. Ada yang tinggalkan komen juga. Kita ada Cik Suhaila daripada Cameron Highland. Hai orang Cameron. Okey, kita ada Azlin Abby dari Raub. Okey. Kita ada siapa tu? Muhammad Haziri Zairi. Terima kasih atas perkongsian. Terima kasih. Sama-sama. Dan juga kita ada Jawati Zakaria. Ni staffnya saya ni. Terbaik. Terima kasih. Okey, so kita teruskan. Alright. So tadi kita dah sentuh pasal individu peranan sendiri-sendiri. Okey. Tadi kita ada tengok video yang kedua berkenaan dengan video bantut, betul? Betul. Jadi video bantut ni macam saya cakap tadi awal-awal dia berkaitan dengan kekurangan zat makanan yang berlaku di kalangan kanak-kanak. Okey. Dan bila kita sebut kanak-kanak tu sendiri kan, kanak-kanak ni dia tak pandai nak beli makanan, betul? Dia betul? Pemilihan makanan tu dia bergantung kepada ibu bapa. Kan? Jadi kita akan masuk kepada peranan ibu bapa tu sendiri, macam mana dia nak kita kata membantu dalam bersama-sama untuk memastikan kesejahteraan pemakanan tu tercapai. Macam mana tu Syirin? Alright, jadi kat sini ibu bapa sebenarnya sebagai role model lah. Jadi sebelum jadi ibu bapa sendiri dah persiapkan diri dengan pemakanan yang sihat. Jadi tak kekok nanti bila dah jadi ibu bapa. Sebab kebanyakan kanak-kanak memang akan meniru apa yang ibu bapa makan. Tabiat. Jadi kalau ibu bapa tak makan sayur dan buah, anak-anak pun lagilah tak makan. Jadi pastikan amalkan pemakanan sihat, antaranya sediakan hidangan buah dan sayur. Selain daripada tu, ibu bapa ni menerapkan amalan pemakanan sihat kepada anak-anak. Antaranya sediakan makanan yang seimbang, elakkan makanan yang ultra processed food, macam nugget, sosis, daging burger, jajan, junk food. Dan juga pantau pengambilan makanan anak. Kalau boleh jadikan waktu makan tu makan bersama-sama keluarga. Jadi seronok. Dan juga kalau boleh jadi contoh yang baik tadi, elakkan makanan yang terproses tadi. Itulah saya dah ulang balik dah ni. Maksudnya ibu bapa tu sendiri dia perlu wujudkan persekitaran pemakanan yang sihat kat rumah. Itu saya nak cakap tadilah.
Okey. Okey, selain daripada tu apa lagi yang ibu bapa boleh buat? Okey, jadi sebagai ibu bapa tadi, selain kita kata pengambilan makanan anak dan sebagai role model, sebagai contoh, ibu bapa juga kena pastikan patuhi rutin temu janji anak. Sebab kalau mana-mana yang pergi check up anak dekat fasiliti kesihatan dia pasti ada rutin temu janji tu. Untuk sebulan, 6 bulan dia ada dia punya, kita kata norma dia kan. Jadi pastikan penuhi temu janji tersebut, terutama kalau ada temu janji untuk berjumpa dengan pegawai perubatan, berjumpa dengan pegawai pemakanan macam kami, berjumpa dengan doktor pakar ataupun jururawat sebabnya yang penting adalah yang 1000 hari pertama tu. Sebab waktu tu yang kita boleh, kita kata masih boleh untuk cegah daripada malnutrisi tu jadi lagi teruk. Maknanya temu janji oleh ibu mengandung daripada mengandung kan. Cek mengandung, lepas tu kelahiran. Orang kata cek perut. Cek perut cek perut. Postnatal cek lepas bersalin, lepas tu cek sebulan dan seterusnya lah sampai anak tu berumur 2 tahun. Dan kalau boleh teruskan sampai bawah 5 tahun. 6 tahun kan. Okey. Alright, selain daripada tu apa lagi ni Lila? Yang ibu bapa boleh buat? Apa lagi yang ibu bapa boleh buat? Okey. Macam saya cakap tadi, biasanya ibu bapa ni dia akan cari maklumat berkaitan dengan pemakanan anak-anak, betul? Sebab dia tahu benda tu penting kan? Jadi sebab sekarang ni maklumat semua berada di hujung jari. Kan? Susah kan? Ambil handphone je search Google kan, keluar terus. Okey. Tapi kena maklumat yang sahih lah. Betul, kena pastikan sahih dan daripada individu yang bertauliah. Kan selalu kalau mak-mak lah kan semangat bila anak nak start makanan pelengkap kan, umur 6 bulan dah cari dah apa nak bagi makan ke anak-anak bayinya. Jadi pastikan betul lah apa yang dicari maklumat yang dicari tu betul, dan sekali lagi nak tekankanlah supaya dapatkan maklumat yang sahih ni daripada tadi website KKM, daripada website Satuan Pemakanan, daripada FB page Nutritionist KKM, PMP Negeri, Pusat Maklumat Pemakanan Negeri, dan juga daripada nutritionist yang bertauliah tersendirilah. Alright, jadi saya nak tambah sikit lah Lila ibu bapa ni kalau boleh cakna lah pengambilan makanan anak-anak bila dah anak-anak tu tak berada di rumah. Contohnya di Taska, di Tadika, sekolah. Pentinglah tahu. Sebab bila tahu, kita dapat topaklah mana yang kurang. Kan? Sebab lagi pun bila dia dah luar kawasan rumah tu, dan dia di luar kawalan ibu bapa kan. Terutamanya kalau penjualan makanan di luar kawasan pagar sekolah. Jadi ibu bapa kena tahu apa hak sebagai ibu bapa. Sebenarnya boleh report kalau ada makanan yang tidak sihat dijual dalam kawasan luar pagar 40 meter. Tak kisah ceruk mana pagar sekolah tu, 40 meter tu dia tak boleh jual makanan tak sihat. Alright, jadi tadi Sherine dah sentuh sikit berkenaan dengan penjualan makanan di sekolah. Jadi kita akan masuk kepada peranan organisasi lah. Atau institusi. Sebab sekolah tu sendiri adalah dikira sebagai organisasi atau institusi. Dan apa yang Sherine cakap tadi tu sebenarnya adalah satu dasar pemakanan yang bahagian pemakanan tu sendiri ada. Jadi dasar pemakanan ni kalau boleh kita nak minta organisasi sokong lah supaya dia boleh wujudkan kesejahteraan pemakanan tu. Contohnya tadi kan macam kalau boleh patuhi menu standard atau garis panduan yang telah kita keluarkan. Kita sebenarnya ada garis panduan untuk taska, kantin sekolah, dewan makan, dan juga untuk penjara pun kita ada. Rumah warga emas pun kita ada. Kalau kita pergi institusi macam ni sebenarnya dah ada menu standard. Ya, sebenarnya dah cuma ada nak panduan. tengok dan laksanakan. Follow je. Laksanakan. Okey. Jadi pastikan laksanakanlah. Sediakan makanan yang sihat. Betul. So selain daripada tu, bila kita sebut organisasi, kita akan secara tak langsung kita akan relate juga dengan tempat kerja, betul? Betul. Tempat bila kerja. kita sebut tempat kerja ni, kita akan habiskan banyak masa di pejabat kan. Macam kita kan Sherine kan, hampir 2 waktu makan kita habiskan di pejabat. Yelah, sebab kita ni kerja gomen. Kerja gomen makan, sarapan. Ya, sarapan. Makan tengah hari makan lagi. Tengah hari. Tu tak termasuk mengetih lagi kan. Itu ekstra dah tu. Okey. Jadi sebenarnya kalau boleh dekat tempat kerja tu, kita wujudkan satu persekitaran pemakanan yang sihat. Macam mana? Dia macam konsep ibu bapa tadi tapi dekat tempat kerja. Macam tu. Kalau ikut sebenarnya kita ada kafeteria sihat, di mana kafe tu dia ada pilihan menu yang sihat dijual. Wow, best kan? Best kan? Kita nak makan boleh tapi kita ada pilihan yang sihat lah. Jadi kita boleh buat pilihan. pengiktirafan kafeteria sihat ni sesiapa penjual makanan atau pengusaha makanan boleh daftar? Boleh
cubalah. Boleh cuba untuk dapatkan. apply lah. Tapi setakat ni dekat fasiliti kesihatan lah kita bagi pengiktirafan kafeteria sihat. Tapi mana-mana kafe yang berminat boleh apply lah. Okey, selain daripada tu kita ada juga hidangan sihat semasa mesyuarat. Ini kan PHSSM. PHSSM. Nama pendek dia. Nama pendek dia kan. Yang ni biasa kalau dekat apa ni kita kata ofis kerajaan lah biasanya ada kan, sebab kita tahu ada mesyuarat, ada bengkel, ada kursus kan. Jadi waktu-waktu bengkel kursus ni kita ada sediakan cadangan menu ataupun kita nak wujudkan persekitaran pemakanan yang sihat lah. Contohnya ada penyediaan air masak. Kalau ada makan berat tu sediakan sayur dan buah. Kurang lemak. Asingkan gula daripada minuman panas kan. Kalau ada lagi pelabelan kalori kan. Takut nak makan kan. Ingat kan. 2 sendok nasi nak kena bakar berapa kalori kan. 200. Okay. Kena ingat sebagai peringatan. Baca kalori. Baru beringat sikit. Dan PHSSM tu pula dia akan kita katakan biasa kalau kursus ni orang bayar makan 6 kali sehari kan. Lebih kalori lah tu. Jadi sekarang dah tak boleh dah. Dengan PHSSM tu dia akan kurangkan sikit lah. Minum pagi kita pun dapat air kosong. Ya, lebih sihat. Jimat kalori lebih sihat Okey, apa lagi kita ada ni? Kita ada My Meal juga. My Meal ni benda baru. Hashtag dia sihat sedap jimat. Sihat sedap jimat. Okey, sebabnya My Meal ni dia sebenarnya satu konsep mana kedai makan ni dia jual satu set hidangan yang ikut suku-suku separuh sekali dengan air kosong dengan pakej harga RM5 ke RM6. Boleh sangat kan, lah boleh tu kan? Boleh dapat sayur, buah. Air masak kan. Jadi ni pengiktirafan ni kedai mana-mana pun boleh apply asalkan dia mematuhi syarat tadi tu. Okey. Bagus ada tu. Bagus kan. Memudahkan juga kita ni lah nak buat pilihan kan. Selain daripada tu tentang penyusuan susu ibu. Ya, penyusuan susu ibu sebab kita asyik sebut 1000 hari pertama kan. Jadi penyusuan susu ibu ni sebenarnya dia adalah kita kata berkaitan dengan pemakanan bayi dan kanak-kanak kan. Betul. Jadi kalau dekat tempat kerja tu kalau boleh wujudkan satu ruang penyusuan untuk ibu-ibu yang nak pam susu. Jadi taklah ibu-ibu ni malu kan dengan staf lelaki yang sama-sama. Betul kat pejabat kan. Kadang bila dah sibuk ni kan nak cepat-cepat, nak mengepam, perlukan ruang yang sesuai. Dan lebih selesa lah. Barulah kan? hormon oksitosin, gembira, tenang, keluar susu mencurah-curah. Betul. Okey, jadi kalau boleh wujudkan ruang penyusuan dekat pejabat ke dekat luar kan. Betul. Tak kisahlah agensi mana-mana, pasar raya ke kan, pasar raya, mall. Okey, jadi selain daripada tu tadi apa lagi yang organisasi boleh buat? Kita nak tekankan tentang peranan PIBG. PIBG. Sebab PIBG ni dekatlah dengan sekolah kan, dengan cikgu, dengan pelajar. Jadi cara yang mudahlah sebenarnya kita nak tekankan tentang amalan pemakanan sihat. Kalau boleh PIBG ni menjadi sebagai ambassador of change. Okey, ambassador of change. Kan? Gitu orang putih kan. Untuk mengamalkan pemakanan sihat di sekolah. Contohnya kita sebenarnya ada program PIBG Sihat. Iaitu cara hidup anda terbaik. Maknanya kat sini program yang kita ada ni, ibu bapa kalau boleh tolong laksanakan, perkasakan di sekolah. Ada elemen pemakanan, elemen aktiviti fizikal. Selain daripada tu, kalau boleh perkasakan juga program HITS. Ada sihat, ada HITS pula. Okey, apa tu HITS? Adalah hidangan berkhasiat di sekolah. Okey. Yang ini ibu bapa tak perlu risau dah apa yang anak makan di kantin sekolah. Maknanya ibu bapa akan dikenakan bayaran sekian. Dan makanan tu akan memang kita jamin sihat. Ada buah, ada sayur, cukup dia punya proteinnya, karbohidratnya. Jadi just kita boleh join je program HITS tu. So dia ada bayaran dia lah. Dia macam ala-ala lunchbox lah macam tu. Betul. Selain daripada tu, kalau boleh di sekolah peranan PIBG ni boleh sediakan persekitaran yang kondusif untuk aktiviti fizikal. Dulu sekolah Lila ada tak track jogging ke, sekolah saya istimewa ke? sikit, sekolah rendah saya sebab dulu setiap hari Rabu tak silap saya kita orang kena pakai track suit dengan baju pink Kita orang ada aerobik pagi-pagi. Saya ingat lagi lagu dia Lemon Tree. Setiap minggu ada. Kan? Ingat sampai sekarang kan? Mesti ingat. Jadi itulah contoh apa yang perlu ada di sekolah. Barulah kita boleh mengamalkan pemakanan sihat dan aktif secara fizikal. Jadi
bukan setakat peranan PIBG, kalau boleh organisasi lain kerjasama daripada pelbagai sektor swasta, kerajaan ni berganding bahu bersama-sama untuk kesejahteraan pemakanan. Alright, apa lagi ni Lela? Apa yang kita ada lagi untuk organisasi? Jadi tadi Syirin dah cakap kan kerjasama swasta semua kan. Jadi bila kita sebut kerjasama swasta ni biasanya macam ada sesetengah macam perkhidmatan dia memberikan khidmat nasihat pemakanan. Contohnya macam dekat farmasi, dekat macam wellness center ataupun spa kan, kadang-kadang dia ada bagi perkhidmatan berkenaan dengan nasihat pemakanan. Jadi perlulah ditekankan sekali lagi, kalau boleh individu yang memberi nasihat pemakanan tu pastikan individu yang kita kata nutritionist yang bertauliah lah. Sebab kalau dia nak cerita pasal pemakanan dan siapa yang bertauliah ni dia tertakluk kepada Akta 774 tadi. Okey, yang mana kita nak reveal lah siapa universiti yang mengeluarkan graduan nutritionist. Universiti mana yang mana ijazah sarjana muda pemakanan dia yang diiktiraf setakat ni 8 saja sehingga kan. kini ada 8 universiti yang dia punya kos pemakanan ataupun nutrition dia diiktiraf. Okay. Kalau universiti luar negara macam mana pula? Universiti lain, biasanya kita list ni dia akan update dari masa ke masa oleh kaunsil ni dia lah. akan semak lah senarai itu kan? Dia akan semak senarai tersebut lah. Okey. Jadi Syirin, kita dah sentuh pasal peranan individu, kita dah sentuh pasal peranan masyarakat, organisasi. Jadi yang seterusnya kita nak cakap pula peranan dalam masyarakat. Alhamdulillah kita dah ada 103 viewer. Jadi Terima jangan kasih. lupa like, share, teruskan share bersama supaya semua dapat manfaat. Betul. Dan harap dapat setia hingga ke hujung siaran sebab kita bukan berhenti di sini sebab nanti kita ada sesi segmen yang yang kedua. istimewa. Kan. Dan juga kita ada kuis lah. Jadi harap terus setia bersama kami. Okey, jadi Syirin, bila kita sentuh tentang masyarakat kan, apa yang masyarakat boleh buat untuk pastikan kesejahteraan pemakanan tu dapat dicapai? Susahlah soalan ni. Susah soalan. Okey. Peranan dalam masyarakat pula kan. Kalau kita tengok dalam masyarakat ni dia akan ada tempat tinggal. Kawasan perumahan. Betul. Kawasan Jadi perumahan selalunya dalam kawasan perumahan ni kita ada jawatan kuasa kan. Tokpat ke kan. JKK. Ataupun kita panggil KOSPEN. Komuniti Sihat Perkasa Pembina Negara. Sosasa. Tu yang barulah nama dia. Jadi KOSPEN ni kalau boleh kawasan perumahan support. Especially komponen pemakanan, aktiviti fizikal. Kalau tak ada KOSPEN macam mana? Kalau tak semua ada, tempat ada KOSPEN kan? Kalau tak ada, tak apa. Inisiatif daripada jawatan kuasa di perumahan tersebut. Boleh cuba bersama-sama berbincang, sediakan makanan secara sihat, sediakan tempat yang kondusif untuk melakukan aktiviti fizikal. Sekarang ni kan dah boleh kenduri kan? Boleh buat makan-makan, jamuan, kenduri. Kalau boleh cuba amalkan komponen pemakanan yang sihat, iaitu contohnya sediakan air kosong tu lah. Dan sediakan sayur dan buah. Kurangkan makanan yang berlemak. Antara itulah komponennya. Pencuci mulut tu gantikan dengan buah contohnya kan. Betul. Pasal kalau rajin boleh letak tagging galeri kan. Dah lepas makan tu nanti bolehlah pergi jogging dekat kawasan rumah pula bakar kalori tu tadi. Betul. Okay. Selain daripada tu adalah restoran dan gerai. Di kawasan perumahan kan. Tengok apa makanan yang dijual. Boleh bertegur siapalah. Kalau boleh bagi tahu sediakan makanan yang kurang lemak. Tak salah nak sediakan makanan mungkin mi kari contohnya. Tapi pada masa yang sama cuba sediakan makanan yang kurang lemak. Pilihan yang lebih sihat. Maksudnya lebih dah ada sihat. mi kari, ada mi sup ke kan. Dan kalau boleh kan, selama ni kita asyik viral je makanan kan. Tapi Cheese rata-rata lele kan, makanan tu tak berapa nak sihat. Betul, coklat lele semua nak Kondok ada tu kan. lah, boba tea lah. Macam-macam. Cendol durian runtuh lah. Cendol durian runtuh. Sedap, memang tu. sedap. Tapi Panas-panas tengoklah berapa kandungan gula. Okey. Jadi kalau boleh selepas ni cuba viralkan makanan sihat. Betul. Contohnya macam laksa ke kan? Betul, laksa mi pining. sup berapi ke kan? Contohnya. Siakap steam. Siakap steam. Kan? Hangat sekarang siakap Okey, itu antaranya lah yang saya boleh kupaskan. Macam mana pula yang lain? Benda lain apa yang masyarakat boleh buat? Okey, tadi Syirin dah sentuh pasal persekitaran pemakanan yang sihat dekat kawasan kejiranan. Dan sekarang biasanya kalau kita sebut masyarakat ni bila dia nak berkumpul biasanya wajib ada aktiviti makan-makan, betul? Betul. Malaysia ni nak sebenarnya makan. syurga makanan. Ya kan? Dia kalau ada sesi pertemuan ke, sesi reunion ke wajib ada makanan. Jadi apa kata kita ubah? Kita buat aktiviti yang boleh mengeluarkan peluh.
Contohnya? Contohnya? Macam kita buat aktiviti bercucuk tanam. Dekat kawasan kejiranan kan. Sebelum ni kan waktu pandemik orang tak boleh nak keluar rumah, tak boleh buat apa-apa. Jadi apa yang dia boleh buat, dia bercucuk tanam kan. Kalau kita tengok banyak video orang cucuk tanam dekat kawasan rumah. Kalau kawasan rumah dia sempit, contohnya macam apartmen kan, tak ada ruang terhad, boleh buat dalam pasu ataupun hidroponik. Boleh cuba tu. Daripada kita membawang kan, baik kita tanam bawang kan. Jimat pun jimat. Boleh bertukar dengan jiran. Boleh tukar dengan jiran. Jiran tanam bawang, kita tanam cili. So kita tukar-tukar macam tu kan. Mengeratkan silaturahim. Betul. Jadi apa lagi Shirin yang berkaitan dengan masyarakat yang kita kalau boleh dalam bagi masyarakat tahu? ni kita ada sediakan maklumat pemakanan. Tampallah poster pemakanan, poster piramid baru tu dekat surau ke masjid. At least tengah tunggu waktu sembahyang tu boleh baca-baca. Betul kan, dapat maklumat berkaitan itu pemakanan. yang hard copy. Kalau soft copy, kalau yang soft copy biasanya kalau boleh kita kena dapatkan daripada sumber yang sahih lah. Sumber yang sahih. Sekali lagi lah, kalau boleh sebarkan dalam grup WhatsApp ke, Facebook ke, Telegram, maklumat yang betul, yang sahih. Dan kalau boleh buat rujukan di Facebook kita, Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Pahang. Kalau boleh like, share dan follow kita. Dan juga jangan lupalah like dan share sesi webinar pada hari ini. Tu sebab tu adalah syarat untuk memenangi hadiah kuis nanti. Okey, so kita dah baca komen. Alright, kita ada Faizal Muhammad Pial. Mantap katanya. Okey, terima kasih. Okey, ada Acik Fida, terbaik. Terima kasih. Nur Aziz daripada Paya Besar Kuantan, Siti Zubaidah daripada Jaya Gading. Okey, terima kasih kerana masih setia bersama kami. Banyak orang Kuantan. Banyak orang Kuantan terima kasih. Mana orang lain ni? Tak bangun lagi ke? Kan temeluh. Okey, Kalau ada tinggalkan di ruangan komen. Ya, kita akan cuba bersama-sama kita. Dan harap dapat terus setia sehingga ke penghujung rancangan. Dan sebab lepas ni kita ada segmen yang kedua. Segmen yang kedua. Yang ni yang dinanti-nantikanlah acara kemuncak untuk hari ini sebenarnya. Okey. Tapi sebelum kita ke segmen seterusnya, kita nak bagi soalan kuis. Dah masuk soalan kuis Okey, dah Woi, bersedia ke dah bawah tuan-tuan dan saya. puan-puan? Pastikan anda dah share, like sesi webinar pada hari ini dan pastikan post anda tu dipublikkan, okey? Sebab itu adalah syarat yang penting untuk anda menang qualified. kuis hari ini. Dan pastikan anda jawab dengan pantas ya, tinggalkan di ruangan komen. Boleh? Okey. Lila, apa hadiahnya? Hadiah dia. Nak Kita bagi soalan dulu. Kita bagi soalan dulu. Baru kita bagi tahu hadiah. Sebab hadiah istimewa ni limited edition. Kat tempat lain tak boleh jumpa Okey. Alright, saya nak bagilah soalan kuis. Okey, silakan Syuri. Okey. Soalan dia ada dua. Okey. Jadi dua soalan ni kena jawab dengan betul, dengan tepat, cepat. Kita akan pilih dua orang yang terbaik. Ya, kita nak dua orang ya. Jadi dah ready? Okey. Boleh tinggalkan jawapan di ruangan komen dan kita punya urus setia akan memilih yang terpantas. Alright? Okey, soalan dia yang pertama. Okey, dah bersedia semua? Bagi menyokong kesejahteraan pemakanan, nyatakan sekurang-kurangnya satu peranan sebagai individu dan satu peranan sebagai masyarakat. Untuk menyokong amalan pemakanan sihat. Cepat jawab. Kita dah kupaskan dengan panjang lebar tadi kan. Okey. Alright, jadi sementara kita nak tunggu ya urus setia memilih pemenang. Okey. Kita akan umumkan pada hujung rancangan nantilah. Sebelum sesi berakhir lah. Okey. Alright. Jadi kita nak rumuskan sesi bual bicara kita pada hari ini. Okey Shirin. Jadi kita dah cerita panjang lebar kan mengenai dengan peranan individu, peranan organisasi, peranan masyarakat. Maksudnya kesejahteraan pemakanan ni kita kata tanggungjawab semua orang. Kita tak boleh nak tunding jari. Ni salah awak, ni salah awak. Tidak sebab kita tengok tadi data daripada Tinjauan Mobiliti Kebangsaan memang kita kata penyakit-penyakit tak berjangkit ni sentiasa meningkat dia punya kadar setiap tahun. Dan apa yang kita boleh cegah adalah melalui kita kata corak gaya hidup yang sihat kita lah. Amalan pemakanan sihat ya, tingkatkan aktiviti fizikal. Itu yang sangat-sangat kita tekankan lah. Jadi harap apa yang kita kongsi pada hari ini selain dapat pengetahuan baru dapat juga diamalkan lah. Kan Shirin? Kenalah praktis. Action speak louder than words. Betul. Okey Shirin. Kita dah tiba kepada segmen yang kedua. Iaitu perasmian pelancaran bagi bahan pendidikan pemakanan. Alright, jadi tetamu istimewa kita dah bersedia? Sudah. Okey, tanpa membuang masa. Alright, jadi dengan segala hormatnya saya ingin menjemput yang berbahagia Datuk Dr. Nur Azimi binti Yunus, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Pahang,
untuk memberi ucapan perasmian bahan pendidikan pemakanan digital anak Pahang Sihat. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia tuan-tuan dan puan-puan serta semua para hadirin yang sedang mengikuti siaran secara langsung di Facebook Jabatan Kesihatan Negeri Pahang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan syukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul secara maya pada pagi hari Jumaat yang mulia ini dalam majlis pelancaran bahan pendidikan pemakanan digital #Anak Pahang Sihat yang dianjurkan oleh Unit Pemakanan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Tujuan majlis pelancaran yang diadakan pada hari ini adalah untuk mewar-warkan atau mempromosikan bahan pendidikan pemakanan digital #Anak Pahang Sihat yang boleh kita akses secara lebih mudah menerusi media sosial. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hasil tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan 2016 menunjukkan negeri Pahang menghadapi masalah malnutrisi atau kekurangan pemakanan dalam kalangan kanak-kanak bawah 5 tahun yang agak serius, iaitu bantuk sebanyak 25.7%, kurang berat badan 12.9% dan susut sebanyak 10.8%. Masalah bantuk iaitu kekurangan zat makanan kronik atau keadaan di mana kanak-kanak tidak mendapat makanan yang berzat dalam satu tempoh yang panjang didapati meningkat di negeri Pahang. Dan prevalence masalah bantuk dalam kalangan kanak-kanak bawah 5 tahun adalah 14.2% pada tahun 2011, 22.7% pada tahun 2015 dan 25.7% pada tahun 2016. Data tinjauan ini menunjukkan Pahang berada pada kedudukan ketiga yang paling tinggi di Malaysia dan ini sangat membimbangkan kita semua. Tinjauan ini juga mendapati ianya mempunyai berkaitan yang rapat di antara pemakanan ibu semasa hamil dan juga pemakanan yang diberi kepada bayi dalam tempoh 2 tahun pertama kehidupan anak atau bayi tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masalah malnutrisi boleh memberi kesan jangka pendek dan panjang yang serius kepada kanak-kanak. Untuk jangka masa pendek, kanak-kanak yang tidak mengambil makanan berkhasiat dengan sempurna akan memiliki sistem imuniti yang lemah dan mudah dijangkiti penyakit. Dalam jangka masa yang panjang, kanak-kanak ini berisiko untuk mengalami masalah kekurangan fungsi intelektual dan boleh menjejaskan prestasi pembelajaran sekolah. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang sangat menitik beratkan kepada asas pemakanan yang baik dalam tempoh 1000 hari pertama kehidupan bermula seawal kehamilan sehinggalah kanak-kanak berusia 2 tahun. Dan tempoh masa ini sangat kritikal bagi pertumbuhan fizikal dan perkembangan kognitif seorang kanak-kanak. Pelbagai program sedia ada telah dibentuk di peringkat kebangsaan seperti program pemulihan kanak-kanak kekurangan zat makanan bagi memulihkan kanak-kanak yang kurang berat badan daripada keluarga miskin dan juga miskin tegar. Program community feeding bagi menangani masalah pemakanan di kalangan kanak-kanak orang asli dan juga program bantuan makanan tambahan susu tepung penuh krim untuk ibu hamil bagi meningkatkan status pemakanan ibu hamil daripada keluarga yang tidak berkemampuan. Inisiatif hospital rakam bayi dan juga klinik bayi pula diwujudkan bagi menyokong kejayaan penyusuan ibu secara lebih eksklusif. Semua ibu hamil yang hadir ke klinik di bawah Jabatan Kesihatan juga akan diberikan nasihat pemakanan seawal usia kemahiran lagi bagi memastikan perkembangan janin yang sihat. Sekiranya berat badan ibu tidak mencapai kenaikan berat mengikut norma atau ibu mengalami masalah anemia atau kurang sel darah merah yang sihat, ibu ini akan dirujuk kepada pegawai pemakanan ke sesi runding cara pemakanan untuk nasihat pemakanan yang lebih terperinci. Semua ibu hamil yang hadir ke klinik juga akan diberikan pendidikan penyusuan susu ibu sebelum minggu ke-28 kehamilan bagi persediaan kelahiran bayi. Selepas kelahiran, kesemua ibu-ibu akan diberikan bimbingan penyusuan susu ibu dan sesusunya ibu-ibu akan diberi bimbingan mengenai pemberian makanan kepada kanak-kanak sehinggalah anak berusia 5 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai tambahan kepada usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak jabatan, satu kod respon pantas ataupun QR code #Anak Pahang Sihat telah dihasilkan untuk memudahkan perkongsian panduan pemakanan berkhasiat khusus untuk tempoh 1000 hari pertama kehidupan bayi.
Ianya bertepatan dengan perkembangan telekomunikasi yang menjadikan akses internet sebahagian daripada cara hidup, menyebabkan sumber maklumat beralih kepada dapatan maklumat di hujung jari. Oleh itu, semua pihak khususnya ibu bapa, penjaga dan masyarakat sekeliling kini mempunyai cara yang lebih mudah untuk mendapatkan panduan pemakanan yang betul, khususnya panduan pemakanan untuk ibu hamil dan juga bayi. Bahan pendidikan pemakanan digital #AnakPanSihat dengan menggunakan satu kod respon pantas ini adalah pendidikan pemakanan 1000 hari pertama kehidupan yang mengandungi 3 video kreatif yang ringkas dan juga terdapat 3 infografik yang dengan ilustrasi yang sangat menarik dan ianya boleh dikongsikan dengan mudah melalui WhatsApp, Facebook, Twitter dan juga Instagram. Selaras dengan tema dasar pemakanan negara 2.0 yang telah dilancarkan pada peringkat kebangsaan pada 27 Julai 2021 yang lalu, iaitu kesejahteraan pemakanan tanggungjawab bersama. Di sini saya ingin menyeru kepada semua masyarakat agar kita sama-sama bergandengan dalam usaha mempromosikan QR Code #AnakPanSihat agar semua anak-anak di negeri Pahang sihat dan bebas daripada masalah malnutrisi. Akhir kata, dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan pelancaran bahan pendidikan digital #AnakPanSihat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Nur Azimi binti Yunus, Pengarah Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, di atas ucapan perasmian sebentar tadi. Jadi seterusnya kita menjemput kembali Yang Berbahagia Datuk untuk menyempurnakan gimik pelancaran bahan pendidikan pemakanan digital #AnakPanSihat. Dipersilakan. Okey, itulah terima kasih, tadi. Datuk. Terima kasih Datuk. Itulah tadi kita punya bahan QR code, bahan code. pendidikan pemakanan digital. Anak #AnakPanSihat. Okey, jadi apa yang ada dalam QR code tersebut adalah bahan pendidikan pemakanan untuk 1000 hari pertama, iaitu daripada kita kata pemakanan semasa kehamilan, penyusuan susu ibu dan juga pemakanan bayi dan kanak-kanak. Kita ada infografik, kita ada juga video. Bagi siapa yang macam malas nak baca, boleh tengok video. Jadi memang lengkaplah dalam QR code ni. Ya. Audiens cuma kena Scan. dan Scan QR code. boleh download lah apa yang ada bahan pendidikan dalam tu. Kalau sekarang ni memang mudah lah. Semuanya memang di ujung jari. Dan maklumat ni confirm sahih. Tinggal nak baca, faham dan hadamkan je dan praktis. Betul tu Sherry. Dan kalau siapa yang terlepas tadi QR code tadi, boleh kita kata kita akan paparkan semula di FB page Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Pahang. Yes, kita punya page yang Pahang rasmi. Jadi boleh like dan boleh tengoklah cari QR code tadi untuk dapatkan bahan pendidikan digital yang telah dilancarkan sebentar tadi. Alhamdulillah. Okay. Jadi sebelum kita mengakhiri, kita nak baca dulu soalan daripada audiens kita. Tapi sebelum tu kita nak ingatkan ya kepada audiens untuk melengkapkan link kehadiran yang kita dah share dekat ruangan komen ya. Terima kasih kan yang dah setia, yang setia bersama sekarang kita. Ni, cuba isi borang tu pula. Ya, untuk dapatkan sijil kita bagi sijil. Pastikan apa data yang diisi tu betul lah. Ya, nama betul, yang penting alamat email. Alamat email. Ramai kalau sebelum ni kan tak dapat email. CJ tu disebabkan email tu mungkin tersalah. Salah tertinggal eja ke? Tertinggal huruf satu pun dia memang tak sampai lah. Betul. Jadi pastikan alamat email tu betul ya. Alright, so kita nak baca soalan daripada audience ya. Jadi kita ada soalan yang pertama daripada Puan Rohaiza Haiza. Dia tanya bagaimana ibu bapa atau penjaga perlu mengawal makanan yang kurang sihat seperti manis, masin dan berwarna. Ini siapa nak jawab? Saya rasa saya jawab Okey. Jawablah. Alright, jadi macam Sherine ada cakap tadi, ibu bapa ni dia kena jadi role model. Dia kena jadi role model dan juga dia kena wujudkan persekitaran pemakanan yang sihat dekat rumah tu. Jadi dia semuanya bermula di rumah. Jadi apa yang ibu bapa boleh buat? Yang pertama sekali kena pastikanlah kurangkan penyediaan makanan yang tinggi masin, manis dan berwarna tu tadi. Maknanya kalau pergi shopping tu
Kalau Kan? boleh elakkanlah. Shopping makanan yang sihat. Kalau boleh. Buah ke kan? Apa kuih muih yang sihat. Ada banyak jual. Ada banyak kan pilihannya lebih sihat. Elakkan inilah buat stok makanan, contohnya nugget, sausage kan. Sebab biasa faham ibu bapa ni kadang-kadang sibuk kan. Kadang-kadang dia stock up so that nanti bila nak guna dia masak je. Kan? Tapi kalau perasan kan kanak-kanak dia suka makanan macam tu. Jadi boleh buat macam mana? Sebab makanan-makanan tu sebenarnya lembut. Dia lembut dan mudah dikunyah. Jadi apa yang ibu bapa boleh buat, cuba sediakan menu yang lebih kurang macam tu lah. Contohnya kita boleh buat sendiri kan. Homemade. Nugget ayam ke, berbola ayam ke, bergedil pun boleh. Kalau rasa renyah nak buat selalu, boleh frozen kan? Ya, betul. Frozenkan sendiri. Buat dan frozenkan sendirilah. Dan biasa kanak-kanak ni dia memang suka benda berwarna. Jadi gunakan pewarna semula jadi. Kita ada banyak kan pewarna semula jadi. Boleh. Hijau untuk pandan kan. Kita ada kuning, contohnya kuning macam tudung saya kan. Mangga ke kan. Boleh rujuk kita punya Facebook. Pusat Maklumat Pemakanan. Kita ada share kat situ lah. Demonstrasi masakan yang menggunakan pewarna semula jadi. Video boleh search lah kat situ. Okey, harap dapat menjawab soalan Puan Rohaiza tadi. Menjawab, Seterusnya kita ada soalan daripada Encik Suhaimi Muhammad. Dia tanya macam mana PIBG nak jalankan program ni, nak berhubung dengan pihak mana ya? Saya tak pastilah program yang mana. Mungkin Shirin boleh tukar, mungkin sihat ataupun hits. Mungkin dua program yang kita dah utarakan tadi. PIBG Sihat dengan HITS. Yang itu sebenarnya adalah kita boleh refer kepada pejabat kesihatan daerah di kawasan masing-masing. Kita boleh untuk perhatian kepada unit pemakanan. Kalau tak pun boleh cuba search Facebook page Pusat Maklumat Pemakanan Negeri masing-masing lah. Boleh PM, mungkin dia akan terus live dengan daerah yang berkenaan. Okey, kita tak boleh nak jawab semua soalan Anila. Sebab kita dah sejam lebih kita bersiaran ni kan. Tak apa, nanti kita punya urus setia, kru di belakang tabir akan menjawab soalan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi boleh teruskanlah tinggal soalan. Okey, dan diharapkan isi juga borang kehadiran ya. Jangan dilupakan. Tapi kita hampir terlupa sesuatu ya Shirin? Tak lupa. Tak lupa. Okey, kita nak umumkan pemenang kuis. Pemenang kuis ya. Kita dah ada pemenang ke? Dah ada ya. Okey. Alright. Drum roll sikit. Drum roll. Siapakah dia? Okey, kita tengok siapakah yang betul itu. Alright. Okey, pemenang kuis kita. Tahniah diucapkan kepada saudari Priya Darshini Sundaraju dan Cik juga Suhaimi Muhammad yang bertanya soalan tadi Okey, jadi harapnya boleh share nama, alamat dan nombor telefon dekat inbox JKN PM tepi lah. Okey. Nanti kita akan hantar, kita nak cakap lah hadiahnya. Okey, hadiah dia adalah planner tahun 2022 limited edition yang dikeluarkan oleh Unit Pemakanan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Istimewa tu. Istimewa kan. Bukan semua orang boleh dapat. Okey, jadi buat bicara sudah. Pelancaran pun sudah. Digital pun sudah. Jadi kita dah hampir ke penghujung rancangan lah. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan kami daripada pagi tadi sehingga sekarang ya. Dah sejam lebih dah. Sejam jadi 10 minit. Jadi sebelum kita akhiri sesi pada hari ini, diharapkan nanti dulu saya pun nak ambil kesempatan ni lah Lila. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada kru kita di belakang tabir. Ya, betul. Yang bersama-sama bertungkus lumus daripada semalam menjayakan webinar ni. Kan tak ada mereka, tak ada lah. Berjaya lagi hari ni. Kurang berjaya lah kita kan. Okey. Dan terima kasih juga diucapkan kepada semua audiens yang kekal bersama-sama kita sampai ke akhir rancangan. Betul. Jadi harap apa yang kita sampaikan hari ini selain dapat info baru, dapat sama-sama kita amalkanlah untuk mencapai kesejahteraan pemakanan tadi. Sebelum kita habis ni, saya nak jual pantun sikit. Okey, saya cuba. Okey. Enak-enak si ikan siakap. Siakap ya, sebab siakap sekarang ni tengah hot kan. Okey. Enak lagi si patin tempatan. Okey. Maklumat dikongsi cukuplah lengkap. Harap boleh dijadikan amalan. Okey, saya beli. Alright. Okey. Pemenang kuis telah diumumkan. Maknanya tiba di hujung rancangan. Terima kasih diucapkan. Salah dan silap harap dimaafkan. Okay. Jadi sebelum kita akhiri kita punya sesi webinar, kita akan ada sedikit sedutan video. Iaitu tentang profession nutritionist atau kita panggil pegawai sains pemakanan. Sehingga kita berjumpa lagi di sesi webinar yang seterusnya. Salam ceria, salam muhibah dan terima kasih. Bye.